Tahukah anda nilai 10 dinar ini 20 tahun lepas hampir sama dengan nilai 1 dinar sekarang? 20 tahun yang lalu, 10 dinar ini harganya hanyalah sekitar RM1,400. Tetapi kenapa 20 tahun yang lalu tidak ramai yang memilih untuk menyimpan dengan emas? Sebab pada waktu itu ramai yang memilih untuk menyimpan dalam ASB. Disebabkan dividen yang sangat bagus sekitar 10%. Dan ASB merupakan simpanan wang yang tiada susut nilai jika kita ingin keluarkan simpanan kita. Berbeza dengan emas. Walaupun semua orang tahu yang emas ini adalah aset yang bagus untuk disimpan, tetapi 20 tahun yang lalu, tidak banyak pilihan emas terutamanya emas pelaburan 999 seperti ini. Spread value yang agak tinggi menyebabkan ramai yang kurang berminat untuk menyimpan emas. Tetapi sekarang, dengan Public Gold yang kepakarannya adalah untuk emas pelaburan, membantu kita mempelbagaikan portfolio simpanan. Kaedah yang mudah beli dan mudah jual serta kadar spread yang jauh lebih rendah berbanding syarikat emas lain memberi peluang kepada kita untuk menyimpan dan maksimumkan keuntungan dalam simpanan emas. Sebelum anda bermula simpan emas, pastikan anda buat dua perkara ini. Pertama, belajar ilmu asas emas. Anda boleh buat bacaan ringkas dari buku wang emas. Kedua, kenal pasti brand emas yang anda beli. Pastikan harganya murah dari pasaran dan syarikat mampu membeli balik emas anda tanpa syarat dan spread yang rendah. Nak saya bantu mulakan tabung emas bersama di Public Gold? Anda boleh klik di bio saya atau PM saya. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya.